Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum tuan-puan. Kita berada di dalam musalla asrama kasih sayang. Hari ini Khamis 9 Oktober, malam Jumaat. Anak-anak di sini mengadakan bacaan khatam 30 juzuk Al-Quran. Dikhususkan bacaan ini, insya-Allah mudah-mudahan pahala dan jariahnya sampai buat tuan-puan yang sudi berkongsi rezeki, sudi menerima kami seadanya selama ini. Alhamdulillah. Tuan-puan, inilah wajah-wajah anak-anak yang menengah dan rendah. Ini pelajar-pelajar lelaki khusyuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah, ini yang anak-anak yang menengah dan juga rendah, anak-anak perempuan juga turut serta membacakan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah pada malam ni, pada malam yang berkat, dikhususkan untuk anak-anak di sini, niatkan untuk pakcik dan makcik yang sudi berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, suka untuk kami sampaikan, cikgu-cikgu di sini mengambil keberkatan hari Jumaat ini, kami nak mengajak tuan-puan untuk sama-sama kita berikhtiar untuk kita ubah suai asrama anak-anak Yati Asnah di asrama kasih sayang ni sebelah dengan musola kita ni. Tuan-puan tengoklah tu, musola kita kan cantik ya. Daripada asal sarang burung Walid, sekarang dah bertukar menjadi musola. Alhamdulillah, begitulah kami nak, mudah-mudahan asrama anak-anak ni dapat dimanfaatkan nanti ya. Kita tengah ubah suai, kita buat pecah-pecah lot. Satu lot tu dalam RM450 saja tuan-puan. Ambillah keberkatan hari Jumaat penuh barakah ini untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik kebajikan anak-anak di sini. Mudah-mudahan apa jua kerja buat anak-anak di sini menjadi pahala dan jariah untuk kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan mahligai di syurga nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.